Hai, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya lagi, Queen Shira, dalam segmen paling meletup ke babon POM. Apa cerita viral? Okey, hari ini kita nak cerita tentang viral mengenai busybody. Busybody pada benda yang tak sepatutnya di busybodykan. Kita nak bercerita tentang Timbalan Menteri Pendidikan iaitu Teo Nii Ching. Dia tak serik-serik. Apa pasal dia tak serik-serik? Okey, dia tak serik-serik ni kita nak cerita tentang baru-baru ni dekat Facebook ada satu status lah yang dinaikkan oleh beliau dan status itu telah dibantah oleh rakyat Malaysia ni. Sebab apa? Dia mencampuri subjek pendidikan Islam untuk pelajar-pelajar sekolah. Mencampuri, aka busybody. Okey. Nii Ching ni dia siap minta semua bangsa, tak kira Cina ke India ke, bagi pendapat tentang pelaksanaan subjek pendidikan Islam ni kat sekolah. Kan? Tiba-tiba baik Noh pula nak ajak siap bincang. Jadi kan benda ni menjadikan satu orang kata highlight kepada Esko Pemuda UMNO Farhan Khairuddin. Tuan Farhan Khairuddin ni dia turut juga menyuarakan yang bantahan dan juga dia siap bagi peringatan lah. Dia cakap macam ni, jangan jadi macam JW Bush tu. Sejarah JW Bush ni dia dibenci oleh orang Melayu sebab sebab campur urusan orang-orang Melayu agama Islam ni. Jadi dia dibenci. Jadi jangan sampai macam tu. Dia bagi peringatan. Jadi kan, bila benda ni dah diviralkan, tiba-tiba Nii Ching ni dia pun minta maaf. Lepas tu padam hantaran tu. Tak, persoalan dia sekarang ni kan kerap sangat Nii Ching ni sibuk busybody hal-hal agama Islam ni. Kenapa? Lepas tu minta maaf. Lepas tu buat lagi. Lepas tu minta maaf. Macam touch and go pula kan. Apa ni? Kan bukan apa. Benda tak perlu campur, tak payahlah campur kan. Jaga yang patut jaga kan. Jadi lagipun kan perkara ni dia sebenarnya bukan kali pertama tau di bangsa-bangsa DAP ni campur tangan hal-hal agama Islam ni. Dulu sebelum ni ada DAP Sarawak. Dia sibuk pula campur urusan pasal kemasukan guru-guru agama daripada Semenanjung ke negeri Sarawak. Dia kata tak boleh. Tu dia campur juga kan. Lepas tu ni, apa lagi satu? Pemimpin DAP Perak. Dia siap cadang tu subjek tamadun Islam dengan tamadun Asia ni dihapuskan di universiti. Apa pasal pula nak dihapuskan? Benda tu dah siap sedia ada dekat dalam orang kata pelajaran tu. Asal nak campur tangan kan. Jadi kan nak tanya pendapat agamawan ustaz-ustaz ni kan, apa kata juga Menteri Pendidikan Mazli Malik. Ada komen tak berkenaan hal-hal busybody yang tak berkenaan ni kan. Jadi bagi kami urusan dasar pendidikan agama Islam ni biarlah para pegawai pendidikan yang betul bertauliah, yang beragama Islam, yang tahu penting ke tak penting ke apa ke kan subjek-subjek ni, silibus ni, diorang je tahu, diorang je berhak. Jadi yang tak berhak tu tak payah sibuk. Okey, korang jaga hal korang, dah cukup. Okeylah, nanti kita jumpa lagi dalam segmen akan datang bersama saya Queen Shira dalam segmen Apa Cerita Viral. Okey, bye bye.